15,000 beli sebuah Kelisa manual 20 tahun. Gila ke? Dekat last video, memang ada banyak orang komen. I dah kumpul semua soalan ini. So, ada kawan tanya, kenapa pilih Kelisa? Tak pilih Asia. First, sebab Kelisa ini memang nampak comel compare dengan Asia. Comel dan nostalgic. Asia, you boleh beli yang baru dan masih dekat production. Tapi untuk kereta ni, tak ada production lagi. You nak beli hanya second hand. Dan kalau kurang satu, memang dia dah kurang. Lagi ni, manual orang tak mau. Semua nak auto. Manual lebih seronok. Macam pandu sport car. Lagi ada kawan komen, Kelisa banyak masalah aircon. Tapi untuk ni, aircon masih sejuk. So far, tak ada masalah. Lagi satu komen, tak mau nak Isuzu. D-Max ke? Beli satu D-Max dan bawa Kelisa dekat belakang. Lagi, rim tayar kenapa murah sangat? Sebab ini saiz dengan 15 inci. Of course, lebih murah compare dengan 17 inci atau 18 inci. Yang kedua, of course tengok brand dan supplier. Ada yang harga tinggi, ada yang harga rendah. Dan lagi ada kawan tanya, 4,000 punya Kelisa, baloi ke tak? Atau beli tempat potong kereta, boleh tak? Dan juga macam mana cek kereta punya condition. Next video kita bincang. Korang ada soalan, kasih komen dekat bawah.